Alhamdulillah pagi ini kita selesai menyempurnakan majlis perasmian satu lagi pondok polis baru di bawah autoriti IPD Dangwangi di bawah pentadbiran Balai Tunisia Asli, iaitu Pondok Polis TRX. So untuk keseluruhan semua sekali di Kuala Lumpur ini kita ada 6 daerah termasuk Putrajaya. Daripada 6 daerah ini kita ada 25 balai dan kita ada 28 pondok. So this is the new one pondok lah. Ini adalah pondok yang terbaru yang kita percaya kolaborasi antara polis dengan TRX amat penting. This is what we call kerjasama bersama antara pihak kekuasaan dengan institusi korporat termasuk masyarakat keseluruhannya, dan perlu diwujudkan satu pusat kawalan keselamatan. Perlu ada satu pondok polis yang diletakkan di TRX ini sesuai dengan sasaran lah, mengatakan bahawa TRX ni adalah tumpuan kewangan dunia bertaraf antarabangsa. So it is a part of contribution antara TRX dengan PDRM untuk bersama-sama menjalankan tanggungjawab kekuasaan, menjaga keselamatan ketenteraman awam. Untuk penugasan di balai ini kita tetapkan dalam 15 orang. 15 orang by rotation. At the meantime it's being support lah, dibantu oleh penugasan di ground lain, di balai yang berdekatan, di pondok-pondok yang berdekatan. Yes, for sure, bila ada satu pondok polis, maknanya ada satu staging area yang berpusat. Maknanya kalau dari segi komunikasi antara penugasan, ianya lebih berkesan, lebih efektif. Kalau nak kata kehadiran fizikal, for sure, bila ada pondok polis, ada kehadiran polis secara fizikal. Dan it's blend, dia punya kolaborasi penugasan antara security, kawalan keselamatan, auxiliary polis bantuan, dan juga polis PDRM. Itu antara cabaran lah. Sekarang ni memang kita lihat bila merujuk kepada bandar raya yang besar, terutamanya KL seperti ini, keadaan jenayah sebegitu memang antara yang menjadi cabaran kepada kita lah. Snatch thief, ragut, sometimes begging, sedikit yang terlibat dengan aktiviti sebegini. Dan this is what we are facing now. Kita akan sentiasa berusaha benteras benda ni, dan we look forward lah untuk dapatkan kerjasama daripada korporat, masyarakat seluruhannya. It's all involved, semua pihak terlibat. Kalau ada yang melibatkan sindiket luar negara, believe, then kita akan ambil tindakan sewajarnya.